Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam Ramadan daripada Fishbane Channel. Itu boleh puasa. Jadi hari ni Fishbane nak kongsikan satu resepi air minum untuk kita berbuka puasa. Jadi air minum kita buat ini air buah bidara ataupun air bidara merah. Dalam puyuk ni Fishbane telah bersihkan buah bidara ataupun dara merah dia panggil. Ataupun dara kering. Buah bidara ni ada jual di pasar raya ada. Ni kita beli sebanyak RM3. Kita basuh bersih-bersih. Kita bubuh dalam puyuk gini dah. Lepas tu kita masuk ke 3 liter air. Air ni kan nak buh lebih pun boleh. Fishbane buh 3 liter lah. Lepas kita buh air 3 liter dalam puyuk ni, kita pun rebuslah atas dapur sampai dia mendidih ataupun sampai buah ni kembang. Bila dia mendidih lega-lega dia buahnya kembang dah. Dia kembang dah jadi lembut dah buah ni. Dia jadi terik. Jadi tip dia sini Fishbane nak beri kat adik kakak. Gula gapo tu jangan bubuh lagi. Kita kena rebus dulu buah bidara merah ni dengan air sampai dia kembang dulu. Sampai dia lega dah. Jangan bubuh gapo-gapo lagi. Sebabnya kalau kita bubuh lalu gula alam ni, buah ni tidak akan jadi kembang. Tu petua dia. Mari kita pergi rebus dulu. Sampailah dia gegak sampai buah ni kembang. Nampak tak adik kakak? Air buah bidara kita gelegak dah. Tapi kena rebus lagi ni. Kita kena beri dia betul-betul kembang dah. Kena beri dia betul-betul kembang. Kalau air tu nampak kering, kurang, tambahlah air tu. Air ni tak ada tetap sekat teh dah. Mana kita nak buah air banyak boleh, nak buah sikit boleh, tapi tak buah banyak lah. Dengan buah 3 rial ni banyak butir juga tu. Air lebih tak apa, kita boleh sipir dalam peti. Ni Fishbane nak tambah sikit air dia ni, nak bagi dia buah ni betul-betul kembang dah. Okey. Untuk pengetahuan adik kakak juga, buah dara ni bila dia kembang molek, dia kulit jadi terik, lepas warna dia kejut tukar digelak dah. Dia kembang molek tu. Buah dia tu tukar kulit dia tu tukar warna jadi merah gelak tu. Lepas tu boleh kita masukkan daun pandai. Tu kita buah selah, tambah selah lagi. 2 lah dah pandai buah tu dah. Buah dah pandai 2 lah. Tu kita masukkan 1 keping ni sekarang. Masuk ke 15 sudu gula. Tukar dengan sudu makan 15 sudu dah. Air ni tak apa kalau dia berasa manis. Nanti kita nak buah air batu ni kan kita tambah air sejuk lah pula. Kalau manis sikit tak apa, mana kita buah air ni, buah air dara ni kita campur air sejuk. Lepas kita buah air batu. Mana manis tu ikut suka adik kakak lah. Kita sukat 15 sudu gula. Sambil-sambil dia mendidih tu kita kacau-kacau dah. Biar gula dengan nisai tu hacur. Kacau-kacau dulu. Rata. Nisai pun hacur dah. Gula pun hacur molek dah. Buah dara ni pun kembang molek dah tu. Terik molek dah kulit tu. Kalau merah lak dah jadi tu. Boleh kita tutup api dah. Tutup api dah sedia untuk dihidangkan. Bila air dara kita ni sejuk dah, bolehlah kalau kita nak minum kak, bubuh air batu, bubuh buah dara kak, bubuh air gelas gini. Nampak tu. Oh, sedap molek. Bersari molek ha. Oh, buah dara merah. Oh, sedap benar ni. Buat buka puasa ni ha. Inilah adik kakak semua siap ada hari ni. Minuman untuk berbuka puasa kita, iaitu air bidara. Kalau kita panggil air dara merah. Bila kita nak buka puasa kak, kita minum air dara ni.
Ambil buah daun ni kat makan boleh buah 3 butir. Ada pula buah kundang. Oh, sedap molek. Buah kundang ni buah kait pohon. Besar-besar molek ni sedap ni. Nampak tu. Buah kundang ni manis leting ni. Oh, air dara ni pun sedap ni tu. Kita puasa sehari kat dahaga air kat minum air dara ni sedap lah. Kita duk kapung gini. Air dara buat diri. Buah kayu tanam diri. Tak apa lah adik kakak dah. Tak lama lagi kita nak buka puasa dah. Selamat berbuka lah belaka. Kalau puasa telia nak minum air dara merah gini kan. Buatlah. Beli buah dara buat diri di rumah. Mudah ya. Buat boleh 10 besar dah kakak minum. Kena boleh buat gelas ni enggak? Daun jumpa mula pula. Assalamualaikum. Sedap molek. Sedap molek ni. Kena ni gelas kat sedap ni. Kena buat dara ni. Tengok dara tu. Kelak molek ni. Dara sero. Air dara sero ni. Buah kundang pun manis ni. Besar-besar. Orang kata panggil buah kemia. Buah kemia gini lah buah dia. Buah kemia madu du. Dia madu ni dia manis. Patut dia panggil buah kemia madu. Ni air bidara. Tak apa dah rebel nak buka puasa dah. Mula pula.